العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati barisan para hakim yang dikasihi lagi diraikan kepada semua para hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Majlis Tilawah Al-Quran Braille peringkat kebangsaan tahun 2025 bagi kategori Taranum untuk malam yang kedua bersambung kembali. Majlis sekali lagi mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, memulakan acara pada malam ini, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan kumpulan OKU pendengaran dan penglihatan untuk membuat persembahan istimewa mereka. Persembahan ini bertujuan untuk meraihkan kepelbagaian bakat serta menunjukkan bahawa seni dan keindahan ekspresi tidak terbatas kepada kekurangan tetapi diperkukuhkan oleh semangat dan ketabahan mereka. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم
فرددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Encik Muhammad Azhar bin Ismail daripada Persatuan Orang Pekak Islam Malaysia, seorang pendakwah bebas. Manakala wakil daripada OKU Penglihatan adalah Yang berbahagia Ustaz Ahmad Daniel bin Muhammad Sani. Beliau adalah pengurusi Biro Pendidikan dan Dakwah Pertis dan mempunyai ijazah sarjana muda Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih di atas persembahan istimewa sebentar tadi. Berikan tepukan gemuruh kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk sesi pada malam ini seramai 7 orang peserta akan memperdengarkan bacaan tilawah mereka masing-masing. Justru itu, tanpa melengahkan masa, majlis dimulakan pada malam ini dengan menjemput dan mempersilakan peserta yang pertama untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Ankabut bermula pada ayat 26. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاقت بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأته كانت من الغابرين. إنا
على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran bermula daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-26. Ayat-ayat ini menceritakan bahawa Allah mengurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam nikmat keturunan yang soleh daripada Nabi Ishak dan Nabi Yaqub, serta menjadikan keturunan Nabi Ibrahim ni, tuan-puan, sebagai penyampai risalah dan juga petunjuk. Tapi tuan-puan, pada masa yang sama, Nabi Lut alaihissalam pula berhadapan dengan kaumnya yang melakukan perbuatan yang sangat keji, iaitu kemungkaran homoseksual yang tak pernah ada pada umat sebelumnya, dan kini tuan-puan, tapi kini sedang dinormalisasikan oleh masyarakat. Tuan-puan mati Allah sekalian, apa yang kita boleh belajar daripada ayat-ayat ini adalah hidayah adalah kurniaan yang sangat besar. Allah akan memberikan kepada sesiapa yang tetap teguh beriman kepadanya, seperti Nabi Ibrahim dan juga keturunan keluarganya. Maknanya keluarga yang baik akan bersama-sama masuk ke syurga. Namun kepada mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka tunggulah azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kekuatan untuk teguh iman kita semua. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah tadi alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh saudara Tan Mai Fong, mewakili negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, majlis pada malam ini diteruskan dengan menjemput peserta yang kedua. Peserta ini akan memperdengarkan bacaan beliau dari surah At-Tahrim bermula pada ayat yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
النبي لما تحرم ما أحل الله ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما
إن تقولوا إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وخالق المؤمنين والملائكة بعد ذلك والملائكة بعد ذلك ظهيرا عسى ربه أن إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائرات سيئات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة الغلاظ صدق الله العظيم.
Surah At-Tahrim ayat yang pertama ini mengisahkan tentang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Aisyah tak suka kepada madu. Bila Nabi tahu yang Sayyidatina Aisyah ni, maknanya apabila Sayyidatina Aisyah tahu yang Nabi minum madu di rumah Zainab bin Jahash, Aisyah rasa marah dan Nabi pun bersumpah takkan minum madu lagi. Jadi dalam ayat ni Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Maknanya madu ni sebenarnya halal, lagi baik. Tapi Nabi bersumpahan tadi. So perkara maknanya tuan-puan, pengajaran yang kita boleh dapat dalam ayat ni, kebenaran mesti diutamakan dan sesuatu yang dihalalkan tidak boleh diharamkan kerana tekanan manusia. Keredaan Allah itulah sebenarnya yang lebih utama daripada keredaan manusia. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, peserta yang baru sahaja memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebentar tadi adalah saudari Anis Sakinah binti Abdul Aziz daripada negeri Terengganu Darul Iman. Dah, dengar. Majlis pada malam ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan peserta yang ketiga. Peserta ini akan memperdengarkan bacaan beliau dari surah Al-A'raf ayat yang ke-64. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة
وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة من
فقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Ayat yang dibacakan oleh Qari itu tadi menceritakan tentang Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad ni tuan-puan terkenal dengan kekuatan. Mereka ni boleh membina bangunan yang tinggi dan pelbagai kemajuan lah yang mereka kecapi dalam kaum Ad tersebut. Tapi tuan-puan, mereka ni hidup dengan kesombongan. Maka datang Nabi Hud untuk bawa peringatan kepada mereka. Nabi Hud minta mereka, Nabi Hud kata kepada mereka, wahai kaumku, marilah sembah Allah, jangan sekutukan Allah. Tapi mereka tetap degil, tetap sombong, tak nak dengar kata Nabi Hud. Lalu tuan-puan, dengan kedegilan mereka tu, Allah turunkan azab angin kencang kepada mereka sehingga melenyapkan kaum Ad yang zalim itu. Jadi tuan-puan, pengajaran kat sini yang kita boleh ambil adalah tak semestinya kuat tu dia bahagia. Tak semestinya kuat tu dia akan senang selamanya. Kalau kufur, tak taat kepada perintah Allah, maka binasalah kita. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, ayat yang kita baca ni boleh mengingatkan kita supaya jangan lalai, dan mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, peserta yang baru sahaja memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebentar tadi adalah saudara Abdul Muiz bin Syafi'i, peserta yang mewakili negeri Kelantan Darul Naim. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, majlis pada malam ini diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan peserta yang keempat. Peserta ini akan memperdengarkan bacaan beliau dari surah Maryam bermula pada ayat 12. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال رب
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, surah Maryam juga adalah surah kegemaran saya. Sebab
surah ni mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana ujian yang Allah timpakan kepada Sayyidatina Maryam. Cuba kita bayangkan tuan-puan, Sayyidatina Maryam sedang dia duduk di mihrab, datang seorang yang maknanya malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang lelaki datang beritahu kepada Maryam, wahai Maryam, aku nak beritahu kamu yang kamu akan melahirkan seorang anak. Lalu tuan-puan, Maryam ni dalam keadaan yang cemas, dia tanya, macam mana aku nak dapat anak sedangkan aku tak berkahwin lagi. Lalu malaikat Jibril kata, Allah yang akan membantu kamu. Semua ni atas kekuasaan Allah. Begitulah ayatnya tuan-puan. Dan Sayyidatina Maryam lalui bagaimana kelahiran Nabi Isa tu tuan-puan, dengan macam-macam dugaan. Sakit nak bersalin, sehingga kan Nabi Maryam ada sebut, kalau aku mati sebelum aku akan dikata oleh kaum aku kan bagus kan. Dan ayat tu sebenarnya kalau saya baca mengingatkan kita semua tuan-puan, kita pun kadang-kadang kalau ditimpa ujian, kita akan menyebut satu perkataan yang kita rasa kalaulah aku begini kan. Maryam juga ada sebut perkataan tu tuan-puan. Tapi pada akhirnya Nabi Isa lahir dan menjadi seorang nabi yang berdakwah kepada kaumnya juga tuan-puan. Walaupun pada awalnya Sayyidatina Maryam menghadapi fitnah yang menyebabkan beliau ataupun baginda rasa sedih kan. Jadi begitulah kita pun tuan-puan. Ujian untuk permulaan akan buat kita sedih, tapi akhirnya nanti kita akan temui kesenangan dan kebahagiaan. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, peserta yang baru sahaja memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebentar tadi adalah saudari Afzan binti Mustafa, peserta yang mewakili negeri Terengganu Darul Iman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, majlis pada malam ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan peserta yang kelima. Peserta ini akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Qasas bermula pada ayat 76. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Maryam yang kita baca sebelum ni, kisahnya tentang Sayyidatina Maryam yang diuji dengan kesusahan, yang diuji dengan sakitnya nak melahirkan anak dan sakitnya nak menghadapi fitnah. Tapi dalam ayat surah Al-Qasas ni tuan-puan, ayat 76 yang dibacakan tadi ni, cerita tentang seorang manusia yang menghadapi ujian juga, tapi ujian kesenangan. Perbezaan bila kita hadapi ujian ni tuan-puan, kalau kesusahan kita hadapi dia dengan kesabaran, dengan kekuatan, dengan keyakinan yang tinggi bahawa Allah akan bantu, maka dia akan dapat kegembiraan tu, dia akan dapat kebahagiaan tu. Tapi kalau orang yang dapat ujian kesenangan pula tuan-puan, dia leka dengan kesenangan dia, maka Allah akan turunkan azab kepadanya seperti mana Qarun. Qarun ni tuan-puan tak kaya minta nak jadi kaya. Bila dah kaya, dia lupa pada yang esa. Maka tuan-puan, akhirnya Qarun dan segala hartanya ditelan bumi juga. Mudah-mudahan ya Allah kurniakan kami kaya tetapi bertakwa. Kurniakan kami ya Allah kaya tapi kaya dengan iman. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, beserta yang baru sahaja memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebentar tadi adalah saudari Izzatur Nadrah binti Abdul Aziz, peserta yang mewakili negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, majlis pada malam ini diteruskan dengan menjemput peserta yang keenam. Peserta ini akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah At-Tahrim bermula pada ayat 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا
سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, surah At-Tahrim ayat yang ke-6 mengingatkan diri kita, mengajak diri kita serta ahli keluarga kita untuk supaya menjauhkan diri daripada api neraka yang bahan bakarnya ada manusia dan berhala. Tuan-puan, keadaan neraka ni dahsyat tuan-puan. Dalam neraka tuan-puan, kita manusia yang masuk ke neraka ni tuan-puan akan dihidangkan dengan makanan-makanan yang berduri, tajam. Minum air dengan air yang panas, ada dan baunya bau nanah tuan-puan. Kita tuan-puan, kalau kita bau nanah, kita rasa tak selesa, betul kan? Kalau kita makan makanan ataupun kalau kita pijak pun duri-duri tajam, ataupun kita terpijak duri-durian lah tuan-puan, kita kan suka makan durian kan? Kita akan rasa sakit, betul? Tapi neraka ni tuan-puan bukan itu, bukan sekadar sakit, tapi dia panas tuan-puan. Sebab tu tuan-puan, usahakan untuk diri kita
ahli keluarga kita. Dalam dewan ni ada ibu ayah. Yang tengah menonton di Facebook ada ibu ayah. Dan tuan-puan, usahakan supaya keluarga kita ni dalam rumahnya ada dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Usahakan di rumah kita ada solat berjemaah. Mudah-mudahan tuan-puan, syurgalah tempat kita semua. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, peserta yang baru sahaja memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebentar tadi adalah Saudari Nur Adriana binti Abi Mura, peserta yang mewakili negeri Pahang Darul Makmur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, majlis pada malam ini diteruskan dengan menjemput peserta yang ketujuh. Peserta ini akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Baqarah bermula pada ayat 67. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكهة لونها تسر الناظرين قال إنه يقول
إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Ayat yang dibacakan oleh Qori tadi menceritakan tentang dolak-dalik manusia apabila disuruh melakukan sesuatu kebaikan. Tuan-puan, dia contoh situasi dia begini tuan-puan. Kawan ajak pergi masjid. Kita berdolak-dalik nak pergi masjid. Kita kata jauh lah. Kita kata tak sihat lah. Kita tanya macam-macam lah dekat masjid makan apalah. Tanda kita tak nak buat pun. Tanda kita tak nak pergi pun masjid. Macam itulah Bani Israel kepada Nabi Musa. Nabi Musa beritahu, minta mereka sembelih lembu kerana itu adalah perintah Allah. Tapi mereka kata Nabi Musa buat lawak. Mereka tanya pula lembu yang mana satu? Nabi Musa jawab, lembu yang tak tua dan tak muda. Dia tanya pula warna apa? Tanda dia tak nak buat. Dan mereka seakan-akan tak nak buat. Dan hal itu terjadi kepada kita di zaman sekarang ni tuan-puan. Masya Allah. Al-Quran ni tuan-puan, sebab tu kita kena baca terjemahannya. Kita kena faham ayatnya supaya dia boleh jadi peringatan kepada kita. Al-Quran bukan sekadar kita nak baca dengan lagu-lagunya yang indah je tuan-puan, tapi kita nak faham apa yang terkandung di dalamnya. Akhir kata tuan-puan, saya nak bagi pantun. Kalau menebang di pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Bacalah Al-Quran setiap hari supaya hidup tak akan gundah. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, majlis pada malam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, peserta yang baru sahaja memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebentar tadi adalah Saudara Wan Muhammad Amri bin Wan Azmi, peserta yang mewakili negeri Kelantan Darul Naim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan berakhirnya bacaan peserta yang ketujuh itu sebentar tadi, maka selesailah untuk malam kedua majlis tilawah Al-Quran Braille bagi kategori Taranum peringkat kebangsaan pada tahun ini. Terima kasih kepada juri, barisan juri, qori dan qoriah, para sukarelawan, tuan-tuan dan puan-puan menjayakan majlis kita pada malam ini. Sidang hadirin sekalian, sebelum saya menutup majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita hayati kata-kata ini.
Al-Quran adalah pelita kehidupan, panduan umat sepanjang zaman. Satu ayat beribu pengajaran, satu kitab membawa kejayaan. Oleh itu jangan lupa untuk terus bersama kami pada malam esok untuk sama-sama kita mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim seperti mana kita mendengar pada malam ini insya-Allah. Oleh itu sebagai penutup majlis pada malam ini saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.